Mana ni bos? Mantap kali ya Kiko. Aku tak seindah karang yang kau mahu. Konten kita pada kali ini adalah kita nak buat konten iaitu kita nak cuba try makan ni. Kita nak tahu lagu apa, saya tak tahu lagu bernama ni. Tapi kita cuba, saya baru je beli balik Pasar Raya ni. Tengok dia. Hah? Kacil. Oh kacau. Kacil. Hah? Apa kacil? Iya lah. Kacil, apa dah? Oh, tahu apa peh ada kamu? Gua betul gua dah kira kerja kada. Ber. Ha. Tahu kan? Udah dah kira kan makin tahu kaca ni. Tadi dia makin cekelak. Ha. Pasti kita tahu belajar makin cekelak kau ni. Ha, pasti kita tahu kaca. Jangan makan belakang. Makan belakang ni. Makan belakang. Kita nak apa makan ni ha? Jangan konten dia pakai lagi jangan cuba teramah ke gula siapa aja pakai pun. Apa lah? Nah, okay. Kita nak cuba teramah ke, kita tahu serogan ni. Dia tulis sotong Babarisa pedas gila, kita terap pedas gila ke? Okay. Ya, aku nak tahu tambah nak saya dapat. Okay, jangan kita try dulu. Dan kita tengok. Udah lighting. Kita cuba buka dulu kejap. Kejap. Apa udah lighting? Atas kenapa? Okay, nampak tak kepala rambut. Okay. Dan saya ni jom kita try dulu kejap. Saya nak buka dulu kejap. Kita gini ke? Boleh pakai okey. Jadi cukup sangat. Sebenarnya. Okey, sekarang kita try dulu kejap. Hai dia bola makan. Tapi jangan. Jangan ada minyak tak ada kejap. Tapi dia light tak macam ni. Tidak kau nak saya setting kamera kejap. Saya terpaksa kena bawa dalin ni juga. Kena terpaksa dalin ni juga. Sebab saya nak buka dulu kejap. Dan tadi dah Asya payah nak buat video tadi tu. Kejap. Kejap saya tinggal lagi ya. Saya terpaksa juga letaklah kamera saya sebanyak dia jadi silas. Sebanyak saya nak tahu tadi pun dia tak nak buat video. Jadi kita cuba teramah ni. Kali tak jadi nak teramah okay. Kita telah buka dulu. Ya. Kita unboxing. Tada. Bau sultan. Tapi tu sini pedas gila kan tu. Dan kita nak buat mukbang ni. Lu bau sedangnya. Ni apa nak kejap. Kita buka dulu kejap. Saya minta maaf lah. Kamera sila gitu sikit. Saya tak sama sangat. Apa tak buka kan? Kejap aku nak. Okey, hasilnya sudah buka dah tu. 1, 2, 3. Tada! Wow, tu. Buka dulu. Kejap. Tada! Bang dia macam wangi. Sangat sedap kita try ke. Ni. Wow. Kita telah makan pedas ke tak? So dia tu apa tak? What? Kakak tanya macam mana dia garing. Dia garing cuma pedas dia tu halu-halu pedas gitu. Dia tak macam pedas nyengat gitu, yang macam halu-halu gitu lah. Sangat lah. Tapi memang sedap. Yang macam pedas tu tak macam nyeng pula, macam kekok gitu dah lah. Tapi memang sangat sedap. Okay. Tapi kalau yang mana tak minat pedas tu memang tak boleh lah.
Benda serah macam pedah. Nah, dibentuk dia apa? Kejap saya tunjuk. Nah, walaupun dia tengok tu. Memang pedah. Kalau ni bentuk dia ni kita makan. Oh. Memang yang rasa macam dia tak boleh pedah kau dia gastrik tu tak boleh makan lah. Banyak takut gastrik lagi kan gitu. Tapi kalau bagi Asya suka pedah Asya. Dulu ada gastrik tapi tak ada mana tu. Tapi ya serah tapi tak ada bang macam cutu tu busuk sangat dah lagi tapi memang sedap. Dia bang potong. Tapi pedah. Pedah. Dah lah ada dia tu banyak dia berubah tu kau. Dia kejap kau rasa nak kau dari pun kejap. Kejap. Ya Allah. Macam biasa lah saya tak ada nak akak dari pun. Okay. Pedah pun dia macam pedah tu kita serenak lagi bukan tahu tak? Nah macam pedah pun. Okay, sejak amak tapi. Asal tak ni pun pedah. Dia serah pedah dia tu. Memang sangat sedap kau cuba beli, okay? Ni supir dia. Kalau kau nak cuba beli, try makan juga dekat rumah, okay? Apa dah tak sedar? Kira ni pasal tak habis lah pada nanti kita boleh makan balik malam-malam ni kau. Memang best, memang sedap. Kalau Bobby nak kau boleh beli, okay? Aduh wah. Kejap sana bubur. Okay. Kalau Bobby nak kau boleh cuba lah beli juga. Kalau bawa minyak kau boleh cuba beli tapi memang pedas, saya tak menipu. Tapi walaupun dia pedas dia rasa macam nak makan. Walaupun pedas tapi nak makan, okey? Man. Oh my gosh, you're super sus. Look, I'm gonna add this plasma screen TV. Okay. Ni idea dah nak makan coklat. Jangan kita tahu kaca. Boleh malu tak dengar. Sedang dia. So is this really what you're doing all hard? Yeah, a humongous one. Sebenarnya kalau tanya apa saya duduk tepi jalan dekat tu ni. Sebab ibu saya dah ngisi pergi beli es kering.